Saya ada bisnes servis kedai laptop. Macam mana nak naikkan sales sebab bukan ada produk pun dalam TikTok. Saya nak bagi tahu dekat TikTok ni untuk servis macam saya ataupun orang lain bagus untuk buat sale. Bagus. Tapi saya highly recommend untuk you fokus dekat Meta. Sekarang Meta tengah naik. Sekarang ni Meta ada Thread, ada IG, ada Facebook, dia combine sekali. When korang run Meta, maksudnya when korang post kat IG dia akan auto post dekat Thread sekali, dekat Facebook sekali. And benda ni memang sangat powerful. So apa nak kena buat? Saya akan share step ni yang korang boleh post dekat TikTok. Lepas tu benda yang sama dekat TikTok akan post juga dekat Instagram. Dia akan terus tiga-tiga page ni. So korang ada 4 platform. So apa nak kena susun untuk servis laptop, kedai offline, tak kisahlah yang tak ada beg kuning ni. Yang pertama adalah campaign. Ramai orang tak tahu strategi campaign. So apa maksud campaign? Adalah apa offer. Apa campaign bulan tu yang kita nak fokus, yang di mana buatlah macam ni. Contoh, kita kena buat campaign macam ni. You kena separate siapa yang beli. Contoh, you kena tahu audience yang beli murah. Contoh, you punya laptop, you buat siapa yang beli. Ni. Siapa yang beli within 3,000 akan dapat free bla bla bla. You buat 2 package. Satu yang untuk yang target yang kaya punya. Beli RM contoh 7,000 dapat free something. So apa yang saya beritahu, korang kena fikir campaign adalah akar umbi untuk orang datang kedai. You tak ada campaign bulanan, you akan sendu. Sebab campaign adalah akar umbi, you nak buat apa? Yang kedua adalah content. So when you ada campaign bulanan, barulah you akan promote, you akan wawarkan campaign tersebut. So content ni saya highly recommend untuk you buat 3 benda je. Contoh, campaign macam mana? Mari saya tunjuk cerita. Satu hari 3 konten. Yang korang akan post dekat TikTok dan IG benda yang sama. Saya bagi ringkaskan pukul 12, pukul 2, pukul 6 PM. Simple. 12 PM, 2 PM, 6 PM. Yang pertama, saya nak korang buat konten semuanya education kat sini. Educate, nak tunjukkan trust. Tapi saya nak educate belakang tu tunjuk sikit campaign. Contoh, 3 cara nak guna laptop bla 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 bla. Belakang sekali, korang kami ada offer, beli sekarang bla bla bla, beli ni bla bla bla, datang kedai kami. So setiap video wajib ada CTA kat belakang. Wajib ada CTA kat belakang. Kat tengah ni, semua cakap pasal campaign, hard selling je. Yang ni semua cakap pasal campaign. Datang kedai kami, kami ada offer ni, kami ada offer ni. Setiap hari cakap pasal campaign. Yang malam ni, yang petang ni, kita post konten santai. Maksudnya saya namakan dia konten sosial. Iaitu adalah konten yang santai-santai, relax. Live ni saya potong sebab sekarang ini terutamanya dekat TikTok dah tak relevan sangat sebab kena violation banyak. Yang paling penting kat sinilah korang kena run ads. So apa yang korang post dekat TikTok ni, apa yang korang post kat TikTok 3 konten ni sama juga dengan IG. Sama juga dengan IG ni. So apa yang korang kena buat? Ads. Ambil video ni, simple. Yang ni saya nak you ambil video ni untuk TikTok Ads Manager. You ambil video ni, ambil video view. Ambil video view, setup video view. So semua video you ni, ambil je untuk run video view. Yang ni pula buat apa dia? Kita guna pula setup untuk lead gen. Ambil setup lead gen. Lepas tu you ambil semua video ni untuk setup run ads lead gen. Ni kalau saya cerita